Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk hari ni saya nak menerangkan topik gaps. So ada a few yang bertanya, so saya akan terangkan sedikit lah tentang gaps. So siapa yang nak baca lebih lanjut boleh baca buku John J. Murphy dan juga buku Chart Pattern Analysis ada, and then buku Trade Like an Ordinary Disciple. So tiga buku ni ada terangkan pasal gaps lah. Okay, so gaps ni ada tiga jenis, iaitu ada breakaway gap, runaway gap dan juga exhaustion gap. So kita kena tahu dari segi dia punya uh, location dia di dalam konteks trend. So contoh maksudnya ada base breakout, kat sini kita nampak ada consolidation. So bila first dia break ni, dia break kat sini, dia ada gap kat sini, masa permulaan dia ada base breakout, so kita panggil kat sini adalah breakaway gap lah. So bila dia dah kat sini, dia dah start kat tengah-tengah, so kat sini kita panggil runaway gap, and then bila dia dah kat tempat tinggi akan ada exhaustion gap. So benda ni tak semestinya ada lah dari segi runaway gap kena ada ni, tapi yang saya selalu perasan berlaku adalah breakaway gap dan juga exhaustion gap lah. Okay, so gap ni adalah maksudnya dia ada berlaku tu sebab banyak faktor lah. Kadang-kadang sebab catalyst, mungkin dapat project ataupun ada big catalyst, company nak privatize. And then ada juga yang sebab earnings. So kita nampak banyak lah 2021 counter yang gap sebab earning kan. FPI, AYS, lepas tu kita tengok ABP Plus ada. So selalunya bila kita tengok earnings tu dari segi increasing revenue, net profit dan juga EPS, so kita nampak ada berlakunya gaps ni lah. Alright, so gaps ni tak semestinya. And then kalau kita tengok gaps ni, bila kita dah nampak ada yang kedua, dah ketiga, so kita kena hati-hati lah. Tapi kalau first time ada gaps tu, maksudnya still okay lah. Alright, so gaps ni ada dua jenis lah. Dia tak semestinya sign of strength. Okay, so bila berlakunya gaps, so kita lukis garis. Okay, kita lukis garis. So gaps ni akan jadi support and resistance lah. So ini adalah lower support gap, and ni upper support gap. Okay, so bila price gerak, and then dia ada gaps kan, dia berlakunya gaps. Lepas tu dia mampu bertahan, dia sama ada dia retest ataupun dia terus naik. So kat sini kita nampak ni sebagai sign of strength lah. So salah satu contoh lagi, price naik. Okay, lepas tu dia mungkin dia tak retest balik line ni, sama ada dia pullback ke EMA 10 ataupun EMA 8, and then dia buat consolidate sekejap, lepas tu dia start naik. So ada macam tu juga. And then ada salah satu contoh lagi adalah yang gaps ni adalah sign of weakness. Maksudnya dia ada gaps, lepas tu dia ada candlestick pattern yang bearish, lepas tu dia tak mampu bertahan, and then dia jatuh balik. So kita tak semestinya kena tengok dari segi, kena tengok dia punya reaction lah after that. So gaps ni dia kena test few times untuk kita dapat get it right lah. Tapi dia one of setup yang quite strong juga, technical analysis yang quite strong. So boleh masukkan dalam kita punya setup lah. Alright, so kita boleh tengok apa jap tadi. So ada 3, and then buyer in control dari segi catalyst dan juga earning. So kita boleh tengok a few contoh lah. So kalau kita tengok kat sini, okay, jap So kalau kita tengok dekat sini AYS kan. So AYS ni okay, so kita tengok kalau AYS ni, okay, ada kat sini ada gaps lah. Dia berlaku gaps dalam dari segi konteks trend tu, dia baru base breakout. So kita nampak dekat sini selalu berlaku, ini kita panggil breakaway gap lah.
So dekat sini pun ada, mungkin boleh panggil runway gap. So kat sini pun ada nampak gap sikit. Lepas tu ada contoh lain. Kita boleh tengok FPI. So FPI pun kat sini ada berlakunya gap lah. Kita boleh lukis dia punya downtrend line. So kat sini kita nampak ada gaps. So gaps ni kalau you jenis high risk trader, so cara nak masuk dia first gap ni, first day gaps ni, kita try repeat balik. Okay, so ni first gap kan. Cara nak masuk dia, you buka 5 minutes. So you masuk area-area yang low risk lah. Maksudnya dari segi 5 minutes tu masuk area-area yang dekat MA20, dekat MA20 ataupun MA50 dari segi 5 minute charts. Ataupun kalau yang jenis lagi ni, lagi risky, you boleh masuk dekat area sini lah. Maksudnya walaupun tak nampak berapa clear lagi, boleh mungkin ambil half of this candle. So kalau boleh boleh bertahan. Kalau tak jadi, just terus cut lah. So itu adalah contoh macam nak trade gaps. Ataupun yang jenis relax sikit, boleh tunggu dekat second candle lah. Kadang-kadang candle second candle ni dia ada sikit retracement. As long as dia boleh maintain half of this strong candle ni, maksudnya still boleh menaik lah. Alright, so kita boleh nampak lah a few reaction dia. Kalau macam kat sini, dia ada satu candle je retrace and then dia terus naik. So kita nampak kalau macam AYS, bila dia gaps, dia ada satu candle yang retrace after dia buat gaps tu. Lepas tu kat sini kita nampak ada tight consolidation area lah. Kita nampak dekat sini ada tight consolidation area yang kita boleh lukis. So kat situ ada nampak ada consolidation lah. So kalau kita nak masuk ke area sini, kita punya stop loss akan jadi low of consolidation area lah. Alright, so dekat sini AYS, lepas tu ada apa lagi? BP Plus. So ni contoh. Okay, ni adalah contoh-contoh yang mana kita tengok dari segi context trend, dia baru berlaku selepas breakout gaps lah. Base breakout. So maksudnya baru lagi. So kat sini kita nampak ada gaps. So nampak dekat sini ada dia ada increasing in revenue, net profit dan juga EPS. Dari segi gaps on earnings lah. Betul-betul hari dia keluar earning tu, dia gaps. Okay, so akan ada a few contoh lah. Lepas tu kalau kita tengok counter yang banyak gaps, counter apa yang banyak gaps? Tak silap saya Gation kot. So Gation dekat sini ada gaps, kat sini ada gaps. So kat sini ada base breakout and then gaps. So ini adalah kita panggil trading setup yang strong ke lah. So boleh study Gation. Gation banyak gaps. So kat sini pun ada gaps. Lepas tu kalau kita try scroll belakang-belakang ni pun tahun 2000 apa ni, 2015. So 2015 kat sini dia ada gaps. So kat sini ada gap, kat sini pun ada gap lagi kan. Kat sini contoh exhaustion gap lah, gap dekat area tempat yang tinggi. So selalu berlaku gaps ni, bila dia berlaku gaps, ada jugalah orang cakap kalau berlaku gaps, dia akan ending dengan gap, down gap. Berlaku up gap, akan ending dengan down gap. So kat sini ada down gap. So boleh tengok Gation lah. Gation ni antara counter yang banyak gaps lah. Saya ada trade juga a few. Ada tahun lepas dengan tahun ni. So nampak ada a few gaps lah dekat Gation ni. So I think itu saja. Untuk gaps, ada 3 jenis gap: breakaway gap, runaway gap, exhaustion gap. So breakaway gap ni berlaku dari segi context trend, permulaan trend. Runaway gap tengah-tengah, and then exhaustion gaps yang yang dah atas-atas kan. So after jadi 2-3 gaps tu, kalau boleh kita elakkan lah. Kita nak masuk dekat area-area yang first gap, second gap.
And then dia boleh jadi sign of strength ataupun sign of weakness. So kalau dia tak mampu bertahan, dia boleh jadi sign of weakness. Kalau dia mampu bertahan apa support gap tu, maksudnya dia adalah sign of strength. And then dia menunjukkan buyer in control. Mungkin kadang-kadang ada catalyst ataupun earnings. So boleh tengok MMC Corp pun ada gap juga. Masa tu counter tu nak privatize. So boleh tengok a few contoh lah. I think that's all for me. Thank you so much. Assalamualaikum.